Dan ketika ini yang amat berbahagia Datin Sri Dr. Siti Asmah telah pun sampai ke pekarangan bangunan Dewan Sultan Abdul Samad ini untuk pelancaran seterusnya. Datuk Seri Datin Paduka Dr. Siti Asmah disambut oleh turut kelihatan menyambut Datuk Seri Datin Paduka Dr. Siti Asmah ialah Pengerusi Penerbangan Malaysia Raja Tan Sri Moha Raja Badio Zaman, dan yang amat berhormat Perdana Menteri juga turut berada di pekarangan Dewan Sultan Abdul Samad ini untuk sama-sama menyaksikan pelancaran Malaysia Fest 89 ini. Dan bila-bila masa saja dari sekarang pelancarannya akan dilakukan oleh yang amat berbahagia Datuk Seri Datin Paduka Dr. Siti Asmah, dan akan kita saksikan sebentar lagi bagaimanakah suasana ini akan berlangsung. kelihatan di sini yang amat berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri dan yang amat berbahagia Datin Sri Datin Paduka Dr. Siti Asmah yang akan melakukan pelancaran malam ini. Pelancaran ini akan dibuat dengan menekan butang untuk menyalakan semua lampu-lampu hiasan di bangunan Sultan Abdul Samad, dan pada waktu yang sama semua kesan-kesan akan diselaraskan, terdiri daripada kesan muzik, pancaran laser, paluan rebana ubi, gamelan dan asap-asap yang berwarna-warni akan juga kelihatan. Ketika ini apa yang kelihatan ialah pekarangan bangunan Dewan Sultan Abdul Samad ini. Kesemua lampu belum lagi dipasang, hanya beberapa bahagian saja yang dipasang. Dan sebaik saja pelancaran dimulakan Mokhtar, lampu-lampu ini semua akan dinyalakan serentak. Saya merasmikan pelancaran Malaysia Fest 1989. Seterusnya merasmikan pelancaran Malaysia Fest 89. Beliau memasukkan sesuatu sebagai tanda permulaan pelancaran. Itu dia. Dengan itu bermulalah Malaysia Fest 89 malam ini dengan persembahan kebudayaan dari seluruh negara dipertontonkan untuk tontonan kita bersama. Dan ini juga bermakna sebentar lagi acara-acara persembahan kebudayaan dari berbagai kaum akan dipersembahkan. Dengan persembahan laser telah pun bermula sekarang ini. Kesan-kesan ini digabungkan dengan persembahan pembukaan di hadapan bangunan Sultan Abdul Samad ini dengan melibatkan seramai 200 orang penari-penari yang akan membuat persembahan selama 15 minit setiap satu pasukan. Persembahan 15 minit untuk upacara pembukaan saja. Semua lampu di sepanjang pekarangan Dewan Sultan Abdul Samad ini telah pun dinyalakan. Inilah dia rebana ubi di Palu berserentak sekali dengan pertunjukan cahaya laser. 9 rebana ubi semuanya yang mengambil bahagian malam ini. Berwarna-warni gemerlapan bangunan Sultan Abdul Samad
satu persembahan yang agak menarik pada malam ini. Dan kelihatan juga sebuah belon besar dengan membawa perkataan Malaysia Fest 89 juga turut dinaikkan. Sambil itu belon-belon kecil berbagai warna juga dilepaskan serentak dengan upacara malam ini. Begitulah saudara, kemeriahan malam ini dapat disaksikan dengan pelancaran Malaysia Fest dan kini peserta-peserta yang akan mempersembahkan tarian terdiri dari 60 orang penari kanak-kanak masuk ke pekarangan untuk mengambil bahagian. Paluan kompang mengiringi penari-penari kanak-kanak. 30 orang akan menarikan gerak tari berasaskan gerakan silat. 30 orang lagi membuat gerak berbentuk semi-moden untuk menunjukkan perbezaan di antara era baru dan era lama. Kanak-kanak ini telah dipilih dari seluruh sekolah rendah di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ini. Seperti yang dinyatakan oleh Mokhtar tadi, mereka menarikan gerak tari berasaskan pergerakan silat. Ini yang kita saksikan sekarang. Kesemua mereka berjumlah 60 orang, 30 menggayakan gerak tari berasaskan silat dan 30 lagi membuat gerak berbentuk semi-moden untuk menunjukkan perbezaan di antara era lama dan baru. India, Portugis, Jawa dalam bentuk drama tari. Menggambarkan pendatang zaman silam. Seperti yang telah dinyatakan di awal tadi, bentuk persembahan kesenian yang dipilih untuk menyertai perarakan ataupun perasmian pesta malam ini adalah dinilaikan berdasarkan kepada keunikan serta kesesuaiannya di dalam sesuatu persembahan dengan penekanan kepada persembahan yang menarik dan penuh warna-warni. Perkataan Mokhtar, persembahan malam ini yang kita saksikan sekarang ini bolehlah dikatakan sebagai suatu persembahan drama tari yang menggambarkan kaum-kaum pendatang ke tanah Melayu di dekad-dekad yang berlalu. Di sini dapat kita lihat unsur-unsur sejarah digambarkan.
Melayu, Cina, India sebagai penduduk utama. Portugis, Jawa dalam berbagai pergerakan yang telah didramatarikan. Pada muzik ini dapat kita gambarkan persembahan tarian atau drama tari Jawa. Ini persembahan daripada kaum Portugis. Satu persembahan budaya yang agak menarik dapat kita saksikan pada malam ini, yang jarang sekali kita saksikan. Peserta untuk persembahan ini dianggotai ataupun terdiri daripada Badan Budaya Kesenian Angkatan Tentera dan juga Badan Kesenian Polis Diraja Malaysia. Persembahan menggambarkan satu lagi kaum yang terdapat di Malaysia. Sesuatu yang unik seperti yang dikatakan di awal tadi. Persembahan kaum ini tidak bermakna kaum India akan membawakan tarian India ataupun Melayu membawakan tarian Melayu. Di sinilah yang dikatakan unsur-unsur budaya yang telah diterapkan dari masa ke semasa dan dipersembahkan oleh kesemua sekali peserta-peserta ini, baik Melayu, India ataupun Cina. Itulah yang dikatakan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional berasaskan kepada kebudayaan Melayu, menggambarkan perpaduan rakyat di negara kita Malaysia. Dan persembahan tarian ini akan diakhiri dengan persembahan penutup dengan menggabungkan kesemua peserta untuk menampakkan penyatuan semua budaya ke arah satu budaya Malaysia. Persembahan kebudayaan Malaysia menggambarkan integrasi rakyat Malaysia dari berbilang kaum. Persembahan ini terdiri daripada 200 orang dalam satu gerak yang sungguh lemah gemalai.
lilin sedang dipersembahkan di hadapan pentas khas di mana yang amat berbahagia Datuk Seri Dr. Sri Asmah juga yang amat berhormat Perdana Menteri turut hadir sama untuk menyaksikan dan memeriahkan sambutan Malaysia Fest malam ini. Kemudian daripada persembahan ini nanti akan dapat kita saksikan perarakan 30 peserta dari kesemua negeri-negeri di Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak akan mengambil bahagian dengan persembahan kebudayaan daripada negeri. Mungkin ada di antara penonton-penonton bertanya mengapakah perayaan ini hanya dilakukan di Kuala Lumpur. Tetapi negeri-negeri di Malaysia juga berpeluang untuk memperkenalkan negeri masing-masing dengan mengadakan berbagai persembahan kesenian dan pesta makanan di hotel-hotel bertaraf antarabangsa di Kuala Lumpur ini. Inilah tadi saya kira berakhirnya persembahan tarian untuk upacara pembukaan malam ini.